Hari ini hari kelima, merupakan hari terakhir kami berada di Kota Mekah. Kami berpindah keluar daripada Hotel Adres Al-Jabbar ke Ilaf Kinda Hotel. Hotel Ilaf Kinda terletak berhampiran dengan Masjidil Haram. Ini adalah view daripada Hotel Ilaf Kinda. Pada hari ini kami akan mendaki Jabal Nur, iaitu gunung bersejarah di Mekah yang menempatkan Gua Hira. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihi wasallam dengan perintah Iqra. Ini adalah suasana sekitar pekarangan Jabal Nur. Untuk ke sini kami menaiki Uber. Charge untuk Uber daripada Hotel Ilaf Kinda ke Jabal Nur adalah sebanyak 21 rial. Di sekitar Jabal Nur ini terdapat pelbagai jenis restoran dan juga muzium Al-Quran. Kami tiba di sini sebelum waktu solat asar. Kami solat asar di masjid yang terdapat di pekarangan Jabal Nur. Di sini adalah tempat permulaannya pendakian ke Jabal Nur. Waktu pada ketika ini dalam pukul 5.14 petang. Anggaran perjalanan ke puncak Jabal Nur akan memakan masa selama 1 jam. Bangunan yang membentuk 4 segi yang berwarna hitam itu adalah visitor center. Kita akan melalui bangunan visitor center untuk pergi ke puncak Jabal Nur. Sejarah jujurnya untuk mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira ini memerlukan banyak tenaga. Kita lihat ketinggian daripada tempat saya berdiri ke bangunan kotak yang berwarna hitam itu tadi. Kita meneruskan perjalanan ke Gua Hira. Terdapat 2 laluan, satu laluan bertangga dan satu lagi laluan tidak bertangga.
Kita sampai di checkpoint pertama kita. Ini adalah merupakan titik terendah di Jabal Nur, yang mana pengunjung boleh menikmati suasana pemandangan kota Mekah. Ini adalah pemandangan dari atas. Kalau anda boleh lihat dari video ini, itu adalah checkpoint pertama kita tadi. Beginilah tahap kecuraman pendakian Jabal Nur. Di checkpoint ini terdapatnya surau dan anda boleh mendapatkan air percuma. Ia merupakan lokasi terakhir yang boleh diakses menggunakan kenderaan di Jabal Nur. Allahu Akbar. Untuk mendaki Jabal Nur ni memerlukan kekuatan tenaga ya. Dan kita perlu bersabarlah untuk sampai ke puncak dan seterusnya ke Gua Hira. Kita menuju menghampiri puncak. Dalam perjalanan menghampiri puncak ini, anda boleh lihat terdapat peniaga menjual barang-barang seperti air serta barangan cenderia mata. Akhirnya setelah 1 jam mendaki, kita tiba di puncak Jabal Nur pada pukul 6.15 petang. Beginilah suasana di puncak Jabal Nur. Di puncak ini terdapat peniaga menjual pelbagai jenis barangan cedera hati. Kita akan solat maghrib di sini. Untuk ke Gua Hira, kita selepas sampai ke puncak, kita kena turun sedikit. Waktu ini terdapat ramai jemaah yang sedang menziarahi Gua Hira.
Di bawah sana adalah Gua Hira, di mana wahyu pertama telah diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suasana di hadapan Gua Hira. Saya tidak dapat masuk ke dalam sebab terlalu ramai. Setelah selesai menziarah Gua Hira, kami memulakan perjalanan turun. Waktu ini adalah telah malam.